tahu kelas ni direct, sikap dia apa? Mereka akan nampak kelihatan baik dengan memperkenalkan undang-undang Charter of Justice yang kita belajar sebelum ni. Charter of Justice ni adalah undang-undang Inggeris yang dilaksanakan di negara kita. Okey. Dengan hasrat untuk melindungi penduduk asal daripada penindasan dan ketidakadilan. Okey. Nak melindung penduduk asal daripada penindasan dan ketidakadilan. Tapi sebenarnya British nak ambil kesempatan untuk contohnya undang-undang tanah. Undang-undang tanah ni British tak bagi orang Melayu jual tanah kepada orang luar. Sebab apa? Sebaliknya British mahu orang Melayu sebenarnya gunakan tanah yang ada tu untuk menanam padi. Menanam padi ni untuk apa? Beras ni digunakan untuk British gunakan. Untuk dia orang pun makan juga. Okay? Dan juga digunakan untuk keperluan pegawai-pegawai dia orang juga. Jadi semua apa yang British buat adalah untuk kepentingan mereka. Walaupun hakikatnya baik, tapi sebenarnya ada udang di sebalik batu. Itulah penjajah, guys. Okey, kita lihat di sini sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan. Macam mana undang-undang di negara kita dibuat? Penggubalan ni maksudnya dibuat. Okey, macam mana undang-undang di negara kita dibuat? Anda semua bila dapat buku teks kita macam ni, di bahagian bawah ni anda perlu baca. Sebab ini bahagian untuk kita survey. Melihat apa yang ada maklumat yang penting dalam peringkat pengenalan untuk sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan kita dah belajar sebelum ni, maksudnya apa, guys? Okey, perlembagaan ni adalah, kita dah tanda hari tu, sebagai ulang kaji. Dia adalah, saya ulang balik, kita pun dah buat nota sebelum ni, undang-undang tertinggi. Okey. Perlembagaan ni adalah teras pemerintahan sesebuah negara. Kita bulatkan. Sebab ini berkait dengan konsep teras pemerintahan sesebuah negara. Itulah maksud perlembagaan. Ya. Ada dinyatakan sebelum ini maksud perlembagaan. Dalam sinopsis ada menyebut, kalau soalan tanya, konsep perlembagaan, perlembagaan ini adalah dokumen undang-undang bertulis. Okay. Yang menjadi teras sistem pemerintahan negara. Sebab apa? Guys, sistem pemerintahan negara di dalam perlembagaan ada sebut. Dua perkara ni yang korang kena pegang. Apa dia, guys? Sistem pemerintahan negara kita Malaysia yang tercinta ni. Apa dia, guys? Cuba boleh tulis. Apakah sistem pemerintahan negara kita? Korang semua rakyat Malaysia kan? Ada IC Malaysia kan? Ada IC biru kan? Siapa yang tak ada IC? Siapa yang tak tahu dua perkara penting? Dua ni. Sistem pemerintahan negara kita. Dia boleh buang IC dia. Apa dia sistem pemerintahan negara kita? Yes, Ryan. Raja berperlembagaan. Satu lagi apa? Raja berperlembagaan. Okey, ingat raja berperlembagaan, ingat yang di Pertuan Agong. Ingat sultan yang ada dekat negeri korang. Kalau ada sultan lah. Ada negeri yang tak ada sultan. Pulau Pinang tak ada sultan. Okey. Yes, bro. Demokrasi berparlimen. Kita dah belajar dulu dalam bab tingkatan 4 iaitu bab 8. Demokrasi kita kaitkan dengan pilihan raya. Okey.
pilihan raya. Okay. Dua perkara ni guys, selagi awak ada IC biru, awak kena pegang. Okay. Trust pemerintahan, sistem pemerintahan negara kita ada ditulis dalam Perlembagaan Persekutuan. Dua perkara penting ini iaitu raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Okay. Kita baca kat sini guys. Sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan bermula bila guys? 1877. Apa jadi 1877 ni? Okay. Apa jadi pada 1877? Sebab tu kita kena survey. Pada survey ni kita akan buat proses yang sama iaitu question. Kita tanyakan soalan. Apa jadi tahun 1877 ni? Hingga tahun 1957. Okay. Pembentukan undang-undang dalam sebuah negara dilakukan oleh badan yang sah dalam perundangan. Okay. Nak bentuk undang-undang, nak buat undang-undang ni, maksudnya pembentukan ni maksudnya nak buat undang-undang. Dilakukan oleh badan yang sah dalam perundangan. Apa badan tu guys? Badan perundangan. Yang dinamakan sebagai parlimen. Untuk buat undang-undang di negara kita, kena ada badan yang sah. Apa badan tu? Nama dia parlimen. Parlimen ni apa dia guys? Tempat menggubal undang-undang. Ni dia. Sebab tu dalam buku teks kita, kalau hampa semua masih ingat, dia punya cover apa dia guys? Cover buku teks kita apa? Saya nak tunjukkan sekali lagi kalau korang dah lupa. Cover buku teks kita apa? Depan dia adalah gambar parlimen guys. Itulah parlimen. Okey, ini dia. Inilah parlimen. Tempat gubal undang-undang. Tu dia. Parlimen ni sedang bersidang sekarang ni. Dekat Dewan Rakyat. Parlimen ada 2 dewan. Awak bayangkan bilik awak sekarang yang awak duduk ni. Awak sedang duduk di Dewan Rakyat. Kita sedang duduk di Dewan Rakyat. Bilik sebelah, Dewan Negara. Dan undang-undang mula-mula dibuat di Dewan Rakyat. Di dalamnya ada 222 orang ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat dalam proses pilihan raya. Okey? Nampak tu guys? Parlimen. Tempat gubal undang-undang. Anwar Ibrahim pun kerja dia dekat parlimen lah. Dia adalah ahli parlimen Tambun. Faham Dan ada ahli-ahli parlimen yang lain yang bertindak sebagai ahli parlimen. Mereka ni adalah orang yang menggubal undang-undang, yang membincangkan undang-undang, yang membahaskan undang-undang. Okey? Yang membahaskan undang-undang yang berkait dengan kepentingan rakyat, guys. Okey? Faham kat situ? Badan yang sah untuk gubal undang-undang ialah parlimen. Jelas guys, dekat ni. Saya nak bagi korang betul-betul faham aspek ni. Sebab apa? Supaya korang tak tersesat. Tak tersesat sebagai seorang warga negara Malaysia. Okey? Ini dia. Ini dia guys. Saya tak nak korang tersesat sebagai seorang ni. Ini adalah Dewan Rakyat. Nampak tu? 222 orang memainkan peranan penting bagi menjaga keluhuran perlembagaan dan juga kedaulatan negara. Okey? Okey, boleh guys? Saya pun ada ajar dalam kelas sebelum ni macam mana nak buat lawatan ke parlimen. Pergi ke laman web dia. Korang boleh mohon untuk buat lawatan. Okey guys? Kita pergi kepada modul hilap kita. Untuk lebih mudah untuk kita buat nota. Okey? Sejarah. Okey. Sekejap saya pergi pada ni. Tak habis lagi kita punya survey tadi. Kita survey kat sini dulu. Okey, badan perundangan yang dinamakan sebagai parlimen berkuasa penuh untuk membentuk undang-undang negara. Okey. Sejak negara mencapai kemerdekaan, ahli parlimen memainkan peranan meminda perlembagaan. Meminda perlembagaan.
Meminda ni maksud dia apa guys? Saya bagi mudah. Meminda ni kena ada persetujuan 2/3 ahli parlimen. Okey. 222 orang ni, 2/3 ni maksudnya 148 ke atas. Kena setuju untuk pinda. Pinda ni maksudnya ubah daripada umur undi 21 kepada 18 tahun. Okey, itu maksudnya pinda. Kita ubah, kita tambah, atau kita buat satu undang-undang baru, pinda. Bagi menegakkan kedaulatan negara. Sebagai rakyat, kita perlu menghargai jasa pemimpin yang berusaha untuk mengekalkan kedaulatan negara. Okey. Di negeri-negeri Selat terdapat Charter of Justice untuk melindungi penduduk. Charter of Justice yang British buat itu adalah undang-undang Inggeris. Niatnya baik untuk melindungi penduduk. Sementara itu, pembentukan undang-undang di negeri-negeri Melayu dimulai oleh Majlis Negeri Perak. Okey guys, apa dia itu Majlis Negeri Perak? Okey, saya pergi pada kita punya modul gilap ni. Okey. Kalau dinyatakan tadi, sejarah pengubalan perlembagaan di negara kita ni bermula daripada 1877 hingga 1957. Dan ini dia guys, Majlis Negeri Perak. Okay. Perak ni advance sikit. Sebab tu dia punya nombor plate bermula dengan A. Dia orang start pada dulu lah. Perak ni memang advance. Perak juga adalah negeri pertama yang ada buat perjanjian dengan British. 1874. Perjanjian Pangkor. Kalau ingat lagi. Okay. Majlis Negeri Perak titik tolak pembentukan undang-undang. Okey. Berperanan menggubal undang-undang Negeri Perak. So Majlis Negeri Perak ini adalah seakan-akan ikut gaya British lah. Sebab dalam ni pun ada pegawai-pegawai British. Majlis Negeri Perak. Okey. Kalau tengok dalam gambar tu, Majlis Negeri Perak ada Raja Muda Yusof. Okey. Jadi di sinilah British ajar kita cara untuk buat undang-undang. British yang ajar kononnya. Okay? British claim. Okey, kita pergi pada tahun 1946. Okey, undang-undang digubal di negeri-negeri Selat. Negeri-negeri Selat ni yang gubal undang-undang untuk negeri-negeri Selat iaitu Pening, Singapura dan Melaka. Yang gubal undang-undang untuk negeri-negeri Selat ni adalah Majlis Undangan Negeri. Okey. Dia ada majlis. Sama juga. Okey. Undang-undang yang digubal di negeri-negeri Melayu bersekutu, kalau awak masih ingat lagi di negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang, itu adalah negeri-negeri Melayu bersekutu. Dia orang gubal undang-undang di mana? Gubal ni maksud buat. Dia orang buat undang-undang di mana? Di Majlis Persekutuan. Okey. Di negeri-negeri Melayu tak bersekutu pula, iaitu di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Kedah, Johor. Dia orang gubal undang-undang, dibuat undang-undang di negeri-negeri ini dibuat di Majlis Negeri. Okay guys, nampak Majlis Negeri ni majlis negeri masing-masing. Okay. Ini tahun 1946. Ini cara British ajar kita lah buat undang-undang. Kononnya dia orang lagi pandai lah. Okay. 1948. Kalau ingat lagi 1948 ni adalah, masih ingat lagi tak guys 1948? Ingat tak? Korang belajar dulu bab 5 tingkatan 4. 1948 apa jadi? Pembentukan apa guys? 1948. Selepas Malayan Union. Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948.
Dari sinilah British ajar kita cara nak buat undang-undang, guys. British ajar kita cara nak buat undang-undang. Okey, dari sinilah. Adanya perjanjian persekutuan tanah Melayu menjadi titik penting pembentukan sebuah persekutuan. Sebab tu kita belajar yang tingkatan 4 tu, kita jangan lupa basic dia, guys. Dia bawa balik. Dari sinilah British ajar kita cara nak buat undang-undang. Kita banyak dibimbing oleh British. British yang guide kita. Sebab apa? Mereka yang jajah kita. Jadi mereka akan terapkan dia orang punya cara kat kita. Jadi perjanjian persekutuan tanah Melayu menjadi titik penting pembentukan sebuah persekutuan. Persekutuan ni apa, guys? Nanti korang akan belajar bab tingkatan 5 ni, bab 4. Persekutuan ni maksudnya kita gabungkan. Korang dah belajar sebelum ni? Dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948 kan kita gabungkan semua negeri-negeri yang ada, iaitu negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, negeri-negeri Melayu tak bersekutu ni semua kita gabungkan. Membentuk PTM 1948. Ingat lagi tak? Korang jangan lupa. Kalau lupa sekarang ni mesti tengah blur tu kan. Jangan blur. Relax. Relax. Ini korang dah belajar dah sebenarnya. Jangan blur. Relax. Ya, ini adalah apa yang kita dah belajar sebelum ni, cikgu ingatkan. Okey, gabungan PTM 1948. Okey. Jadi dalam PTM ni lah British ajar kita cara nak buat undang-undang. Kan ada majlis perundangan persekutuan kat situ masa dalam 1948 ni. Jadi kandungan PTM ni adalah kita adalah sebuah negara yang bertaraf naungan. Sebab apa? Dulu dalam Melayu Union kita bertaraf jajahan. Orang Melayu marah. Okay? Jadi orang Melayu ni masih suka lagi sebenarnya duduk bernaung bawah British. Mereka tak nak perkataan jajah tu, colonize. Tapi sebenarnya kita dijajah sebenarnya. British ni jajah kita secara halus. Ini dia dalam kandungan Persekutuan Tanah Melayu 1948, guys. Pesuruhjaya tinggi ganti gubernur. Okey. Raja berkuasa dalam perundangan. Sebelum ni raja tak berkuasa dalam perundangan dalam Melayu Union. Negeri-negeri Melayu perlu muncul. Okey. Jadi ini dia, guys. Okey, perjanjian persekutuan Tanah Melayu. Lepas tu kita merdeka 1957, guys. Korang dah belajar ni bab 9. Tingkatan 4. Okey. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Perlembagaan Persekutuan 1957. Maksudnya kita dah merdeka, kita dah dapat kemerdekaan daripada British dalam rundingan London Februari 1956. Dalam rundingan London tu kita dapat merdeka, tapi dengan syarat kita kena buat perlembagaan kita sendiri. Yang sebab tu ditubuhkan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Orang menamakan sebagai Suruhanjaya REIT. Untuk bincang, susun dan rangka perlembagaan kita, sebuah negara yang akan merdeka nanti. Disesuaikan dengan model Westminster. Sebab apa? Ini cara British. British yang ajar kita. British yang guide kita. British yang jajah kita. Jadi mereka nak kita ikut cara diorang. Dan kita dapat kemerdekaan juga secara perjanjian atau secara bertulis daripada British. Okey, dan 1957 ni menjadi asas kepada perlembagaan negara kita sampai sekarang. Basic. Itulah dia, guys. Bagaimana sejarah penggubalan perlembagaan dekat negara kita, guys. Okey? Boleh? Dan kita teruskan seterusnya, guys. Ingat, Okey, seterusnya. Kita kena kenali seterusnya. Kita pergi kepada ni, guys. Kita buat nota dulu berkenaan dengan sejarah penggubalan perlembagaan secara ringkas berdasarkan
berdasarkan nota ni guys, berdasarkan modul ni. Sebab dia ringkas, jadi korang boleh ambil dalam ni, kita transfer ke dalam kita punya nota. Okay. Nota kita macam ni guys. Sebab apa cikgu buat nota macam ni? Sebab kebanyakan kita memang suka untuk membaca maklumat secara linear. Jadi inilah cara dia. Okay. Nanti kita boleh pindah ikut peta alif punya juga. Okay, jadi kat sini tajuknya ialah sejarah penggubalan sejarah penggubalan okay, sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Okay. Bermula pada 1877. Okay, di Perak. Okay, Majlis Negeri Perak. Perak ni memang advance sikit. Orang Perak boleh bangga Jadi titik tolak. Titik tolak pembentukan undang-undang. Kita buat macam ni pun boleh dah. Sebab nota ni kita nak tulis secara cepat. Okey. Jadi Majlis Negeri Perak ni dia berperanan gubal undang-undang Negeri Perak. Boleh Next kita pergi kepada yang kita tengok tadi 1946. 1946 ni ikutkan Melayan Union. Berarti dah setting untuk kita. 1946. Okey. Jadi undang-undang digubal ada majlis masing-masing. Tempat gubal undang-undang berbeza dekat negeri-negeri Melayu. Undang-undang digubal di negeri Selat. Depa gubal undang-undang di Majlis Undangan Negeri. Majlis Undangan bagi negeri-negeri Selat, tempat gubal undang-undang di Majlis Undangan Negeri. Okey. Di negeri Melayu Bersekutu, iaitu di Perak, Pahang, Selangor, Perak, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan. Di negeri-negeri Melayu Bersekutu digubal di Majlis Perundangan Persekutuan. Majlis Perundangan silap cikgu, Majlis Persekutuan je. Majlis Persekutuan. Okey. Di negeri Melayu tidak bersekutu ni di mana anak-anak? Di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga negeri saya iaitu Johor. Di negeri-negeri Melayu tak bersekutu digubal undang-undang diorang digubal di Majlis Negeri.
Okey. Itu saja. Nota ni kita ambil benda yang penting saja. Okey. Boleh? Boleh kan? 1948. 1948 kita tahu adalah peristiwa di mana Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan. Perjanjian PTM, Persekutuan Tanah Melayu 1948 menjadi titik penting pembentukan sebuah persekutuan. Titik penting pembentukan sebuah persekutuan. Okay. Kandungan apa ada dalam PTM tu? Kandungan PTM, Persekutuan Tanah Melayu 1948, ialah bertaraf naungan. Negara kita, negeri-negeri ni, kita bertaraf naungan. Sebab sebelum ni dalam Melayu Union kita bertaraf jajahan. Bertaraf naungan, Pesuruh Jaya Tinggi British. Pesuruh Jaya Tinggi British ganti Gabernur, menggantikan Gabernur. Sebelum ni Gabernur negeri-negeri Selat, Gabernur negeri-negeri Melayu Bersekutu. Lepas tu dah tak ada dah Gabernur-Gabernur ni bila kita gabungkan semua negeri-negeri yang ada ni. Okey. Raja berkuasa dalam perundangan. Raja boleh sahkan sesuatu rang undang-undang. Raja berkuasa dalam perundangan. Okey, itu dia guys antara benda penting. Okey, 1948. Dan yang paling penting, inilah yang menjadi perkara yang menjadi asas kepada perlembagaan kita yang sekarang, 1957. Sejarah penggubalan perlembagaan, kita menubuhkan Suruhanjaya Raid. Okey, Suruhanjaya Raid. Ini apa yang kita dah pernah tahu dalam bab 9 tingkatan 4 sebelum ni. Suruhanjaya Raid atau dinamakan sebagai Suruhanjaya Perlembagaan atau Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Perlembagaan saya ringkatkan jadi PTM. Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey. Disesuaikan dengan model Westminster. Okey. Disesuaikan dengan model Westminster. Westminster ni apa dia? Kalau tanya saya, model yang ada ikut cara UK punya parlimen. Okay. UK punya cara United Kingdom iaitu Britain punya olahan perlembagaan. Ada raja, iaitu raja berperlembagaan. Ratu atau raja England sekarang ialah raja berperlembagaan. Kita ikut juga sama macam diorang. Cuma kita ada 9 raja di negeri-negeri masing-masing. Jadi model Westminster ni, cara pemerintahan, sistem pemerintahan kita seakan sama ikut cara Britain, cara England. Ini namanya model
Westminster yang kita ambil daripada British. Faham tak faham? Okay. Sebab apa? British yang ajar kita semua benda ni. Okay. Kita terpaksa terima sebab mereka adalah superior kita pada masa tu. Kena ikutlah. Sebab apa? Kita nak merdeka dengan cara yang aman. Kita nak merdeka dengan cara yang aman. Okay. Saya akan ajar awak tentang akar sejarah negara kita yang sebenar-benarnya. Okay. Supaya awak faham macam mana sebuah negara kita ni dibentuk. Okay. Sebab sejarah ni ibarat cermin pandang belakang di kereta kita. Ada cermin pandang belakang dalam kereta kan? Kita lihat apa yang ada di belakang. Untuk menjadi panduan kita bergerak ke hadapan. Okay. Dan 1957 ni adalah menjadi asas kepada perlembagaan kita. Menjadi asas kepada perlembagaan negara. Okay, boleh eh? Jadi, bila kita dah merdeka, tak kita merdeka, okay, kita kebal undang-undang di mana, guys? Okay. Kita boleh tulis kat sini. Saya tanya awak. Badan yang sah gubal undang-undang. Apakah nama badan itu? Selepas merdeka. Apa nama badan tu, guys? Siapa nak jawab? Badan yang sah gubal undang-undang selepas merdeka di negara ini. Apa dia, guys? Badan apa, guys? Ni Ryan. Saya tulis besar-besar lah. Orang punya buku teks pun dia punya covernya adalah gambar bangunan parlimen. Badan yang sah gubal undang-undang, bukan setakat gubal, pinda perlembagaan, pinda undang-undang di negara ni. Lu kasih tanam dalam lu punya kepala otak. Ini tempatnya parlimen. Jangan lupa mah. Jangan salah faham mah. Membuih mulut-mulut cakap. Badan yang sah, gubal atau pinda undang-undang yang buat. Gubal ni maksudnya buat. Perkataan ni susah betul nak faham. Okay, buat. Tempat buat undang-undang di negara kita di mana? Di parlimen. Di parlimen. Fahamlah anak-anakku sekalian. Okay? Fahamlah. Mengertilah. Okay? Bukan majlis negeri. Okay? Majlis negeri tu bila? Majlis negeri ni dekat sini. Kalau soalan tanya, majlis negeri, buat undang-undang di negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Okay? Cubaan yang bagus. Tapi kita kena faham betul-betul. Okay? Negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Mereka gubak undang-undang di mana? Gubak undang-undang di majlis negeri. Okay? Tahun 1946. Okay? Parlimen. Parlimen. Parlimen, guys. Parlimen. Parlimen. Okay, next. Okay. Anak airku bunga tua tiada. Okay guys, kita pergi kepada soalan kebat. Kalau korang berani lah. Ni.
Kalian soalan ni guys. Kita membuat interpretasi. Ini memang soalan kebat, memang yang membunuh. Setiap rakyat memiliki hak yang sama dari segi undang-undang. Interpretasikan maksud petikan tersebut. Setiap rakyat memiliki hak yang sama dari segi undang-undang. Interpretasikan maksud tersebut. Okey. Jadi saya akan ikut trend masa kini. Trend masa kini macam mana? Ni. Saya ajak korang cara nak prompt, nak cari maklumat dalam ChatGPT. Kita dipesan supaya guna ChatGPT, jangan korang gunakan macam korang guna Google. Okey? Ini saya bagi input hari ni. Cara nak gunakan ChatGPT, kita bagi prompt. Macam ni. Kita bagi maklumat prompt macam ni. Okey? Saya ajar korang prompt macam mana nak jawab soalan tadi. Saya mengaku siap-siap. Saya pelajar tingkatan 5, SPM, umur 17 tahun. Okey, saya Gen Z. Betul? Gen Z kan? Mengaku siap-siap. Lepas tu, setiap rakyat memiliki hak yang sama dari segi undang-undang. Okey. Bantu saya buat interpretasi. Interpretasi ni kita memberikan pendapat kita, memberikan pandangan kita. Bantu saya buat interpretasi, iaitu setiap rakyat memiliki hak yang sama dari segi undang-undang. Okey. Sama dari segi undang-undang. Okey, bantu saya dengan memberikan penerangan yang mudah difahami. Itu dia. Faham tak? Inilah cara yang bijak untuk prompt. Saya pelajar tingkatan 5 SPM. Umur 17 tahun. Saya kena ikut arus ni lah. Ini arus zaman sekarang. Pendidikan digital. Dan saya belajar SPM. Umur 17 tahun. Saya Gen Z. Lepas tu saya buat interpretasi, iaitu setiap rakyat memiliki hak yang sama dari segi undang-undang. Bantu saya dengan memberikan penerangan yang mudah difahami. Okey? Kemudian, setiap rakyat kita tahu memiliki hak yang sama dari segi undang-undang. Korang kalau kena pukul dengan siapa-siapa, kena buli dengan budak atas daripada korang, korang dia dah 5, kena buli dengan budak umur 20 tahun, korang boleh report polis. Itu hak yang sama dari segi undang-undang, untuk dilindungi. Semua ada hak masing-masing. Setiap rakyat memiliki hak yang sama dari segi undang-undang. Semua orang dalam negara dilayan secara adil dan saksama di hadapan undang-undang. Okey? Tanpa mengira kaum. Kaya atau miskin. Okey? Pangkat atau kedudukan. Itu maksudnya. Setiap orang dilayan secara adil. Okey? Faham tak? Setiap orang dilayan secara sama adil di hadapan undang-undang. Undang-undang ni tidak pilih kasih. Kalau buat salah, tetap salah walaupun dia orang berpengaruh. Nampak tak tu? Faham tak maksudnya? Contoh yang mudah faham. Kalau dua orang mencuri, seorang kaya, seorang lagi miskin. Orang kaya mencuri, orang miskin pun mencuri. Hukuman mesti ikut undang-undang yang sama, di bawah peraturan yang sama. Bukan sebab dia kaya, boleh lepas. Di sekolah, peraturan sekolah terpakai untuk semua murid. Pengawas pun kalau buat salah, rambut panjang pun boleh kena hukum. Dalam masyarakat,
Semua rakyat berhak mendapat perlindungan polis. Pergi ke mahkamah, boleh lindung diri, boleh bela diri, bersuara ikut saluran yang betul dan mendapat layanan yang adil, guys. Ini maknanya. Okey. Kalau nak jawab secara skema, ni hak yang sama rata di sisi undang-undang bermaksud tiada diskriminasi terhadap mana-mana individu. Semua rakyat tertakluk kepada undang-undang yang sama. Tak ada perkataan Bang Fiz pun tak nyanyi lagu diskriminasi menjatuhkan aku, reputasi kini menjadi bisu. Tak ada dah. Semua rakyat tertakluk kepada undang-undang yang sama dan mendapat perlindungan yang setara tanpa mengira latar belakang. Faham tak, guys? Itu maksudnya. Semua rakyat memiliki hak yang sama di sisi undang-undang. Faham tak? So, itulah interpretasi. Kita kena bagi pendapat berdasarkan pemahaman kita. Faham So, kita jawab soalan ni. Ini soalan kebat yang trend yang kita kena tackle, faham betul-betul, guys. Kena faham betul-betul. Saya nak ajar korang. Okay? Buat interpretasi. Interpretasi setiap rakyat memiliki hak yang sama di sisi Allah, di sisi undang-undang. Itu dia, guys. Okay? Memang kalau soalan kebat macam ni, memang orang kena faham betul-betul lah. Hak yang sama di sisi undang-undang. Okay? Faham Sebab kita prom yang betul lah, kita dapat jawapan yang padu. Dan kita boleh ambil ayat ni. Boleh ambil ayat ni. Okay? Kita ambil ayat ni. Setiap orang dalam negara, kalau nak jawab soalan, sebelah kiri ni soalan dan sebelah kanan ni adalah jawapan dia. Setiap orang dalam negara dilayan secara adil. Betul tak? Kita ambil ChatGPT ni bukan kita tak fikir tau. Jangan tak fikir. Kena bincang. Jangan hampa bagi ChatGPT tu fikir untuk korang. Kita kena fikir juga sama dia. Setiap orang dalam negara dilayan secara adil, betul tak? Dan sama. Okay, jangan gunakan ChatGPT bodoh-bodoh gitu je. Kau tak fikir, kena fikir. Secara adil dan sama di hadapan undang-undang. Tanpa mengira. Secara tak langsung ni dibantu kita mengolah, menjawab soalan. Tanpa mengira kaum, agama, jantina. Awak kenal tak Datuk Seri Anwar Ibrahim? Dia kata, ada kata sebut, dia punya setiausaha politik buat bagi gunakan kabel dia untuk orang dapat projek, kawan dia dapat projek pun kena dakwa dekat SPRM. Kita tak mengira, tanpa mengira kaum, agama, jantina, kaya atau miskin. Betul tak? Pangkat atau kedudukan. Okay. Jadi tak kira. Sebab Sherif pun ada sebut, ini Malaysia, Nas. Perdana Menteri pun masuk penjara. Kan?
Boleh? Paling penting itulah. Ni dia guys. Itu maksud dia apa Syarif cakap. Undang-undang tidak pilih kasih. Sebab tu Perdana Menteri pun masuk penjara. Okey? Undang-undang tidak pilih kasih. Ini Malaysia, Nas. Perdana Menteri pun masuk penjara. Okey? Ha, betul tu. Undang-undang tidak pilih kasih. Okay? Sebab tu dinamakan keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kuasa undang-undang tu. Eh? Kalau buat salah, tetap salah. Ini ayat simple. Kalau buat salah, tetap salah. Okay? Walaupun dia Perdana Menteri. Boleh? Okay? Boleh? Nak yang paling canggih sekali ayat yang diberi tadi ni. Setiap rakyat memiliki hak yang sama di sisi undang-undang. Hak sama rata. Ini kena tahu. Hak sama rata. Hak sama rata. Di sisi undang-undang. Bermaksud tiada diskriminasi. Diskriminasi menjatuhkan aku. Reputasi kini menjadi bisu. Tiada diskriminasi terhadap mana-mana individu. Terhadap mana-mana individu. Okey? Boleh. Semua rakyat tertakluk kepada undang-undang yang sama. Okey? Semua rakyat tertakluk kepada undang-undang yang sama. Okey? Undang-undang yang sama. Dan mendapat perlindungan yang setara. Dapat perlindungan yang setara. Tanpa mengira latar belakang, guys. Tanpa mengira background. Bak kata tu Dr. Mahathir. Orang kaya curi duit pun kena hukum. Orang miskin curi duit pun kena hukum. Okay? Kena didakwa. Faham tak? Mendapat perlindungan yang setara tanpa mengira latar belakang. Orang kaya curi duit pun kena hukum. Orang miskin curi duit pun kena hukum. Jadi negara ini adalah sebuah negara yang mempertahankan keluhuran perlembagaan dan juga kedaulatan undang-undang. Itu yang kita pegang dalam rukun negara kita. Itu Dr. Mahathir cakap. Bukan saya cakap. Faham tak? Lepas tu, kita boleh pergi seterusnya. Saya makan sikit lapar. Korang pun tengah makan ke tu? Nak saya bagi Pringles kat saya. Kenapa okey? Lepas ni seluruhnya kita akan tengok ciri-ciri utama perlembagaan kita. Saya akan ajak korang lepas ni
Cara ambil nota yang paling mudah untuk mereka yang malas baca. Tak tahu. Lepas ni, sekejap lagi saya akan entertain mereka yang malas baca. Okay, tadi saya dah entertain mereka yang rajin. Ni saya tukar tune bagi mereka yang malas membaca. Kita ada cara dia. Tak ada cara dia. Hmm? Tanya tadi. Lagi kan? Nak? Siapa yang tahan nafas? Jangan Jangan tak tahan nafas. Tak tahu. Tak baca. Lalu sampai kita semua nak jauh sana. Berapa kilo? 10 kilo. Macam banyak lagi dah. Okay guys. Kita pergi pada aspek seterusnya. Aspek kajian kita. Iaitu ni. Ciri utama perlembagaan persekutuan. Okay. Saya akan entertain mereka yang malas baca. Okay. Ciri-ciri utama perlembagaan persekutuan. Pertama, gariskan tajuk utama dulu. Okay. Saya nak korang gariskan tajuk pertama. Siapa yang ada buku teks, gariskan tajuk utama ni. Ciri utama perlembagaan persekutuan. Apakah dia ciri utama perlembagaan persekutuan? Perlembagaan merupakan, saya wajibkan korang baca part ni guys. Sebab ini adalah pemahaman kita untuk dibuka. Dia adalah perlembagaan merupakan peraturan tertinggi. Nampak? Kita dah dapat satu lagi. Apakah perlembagaan? Peraturan tertinggi. Kita bulatkan. Peraturan tertinggi. Perlembagaan adalah panduan dalam sistem pemerintahan negara. Panduan dalam sistem pemerintahan negara. Kita bulatkan. Peraturan tertinggi, panduan dalam sistem pemerintahan negara. Boleh? Perlembagaan mempunyai dua ciri utama. Tradisional dan juga moden. Yang diperlukan bagi memastikan kestabilan serta kemajuan negara. Okay guys. Kita boleh ambil nota kat sini. Okay. Kita ambil sikit kat sini. Sebab ini benda penting. Kita tak pernah ambil lagi nota part ni. Kita kena tahu. Apa itu perlembagaan? Walaupun kita dah tahu dia adalah undang-undang tertinggi. Tapi kita dapat satu lagi. Apa itu perlembagaan? Perlembagaan ni ialah peraturan tertinggi. Peraturan atau undang-undang. Peraturan dan undang-undang tu samalah. Peraturan tertinggi. Okey. Peraturan juga, perlembagaan juga adalah panduan dalam sistem pemerintahan negara. Panduan dalam sistem pemerintahan negara. So kita dah dapat dah. Kalau soalan tanya apakah konsep perlembagaan, ini dia. Konsep. Fahamlah sesungguhnya anak-anakku. Peraturan negara. Peraturan tertinggi. Panduan dalam sistem pemerintahan negara.
Ni Mana belum? Terus. Okey, perlembagaan ada dua ciri utama tadi. Apa guys? Ciri tradisional dan juga ciri moden. Okey. Ciri utama perlembagaan. Kita ambil siap-siap. Ciri utama perlembagaan. Ciri tradisional. Dan juga ciri moden. Okey. Tak payah pening-pening dah. Ini benda yang penting. Anak. Okay. Ciri utama perlembagaan, ciri tradisional dan juga ciri moden. Okay. Saya entertain mereka yang malas membaca. Okay. Okay. Ciri tradisional, apa dia dalam ciri tradisional guys? Ni, kesultanan atau pemerintahan beraja. Ambil ni. Korang tahu kan Malaysia ada raja, ada Yang di-Tuan Agong. Okay, kesultanan atau pemerintahan beraja. Itu ciri tradisional yang pertama. Ciri tradisional yang kedua. Alamak, kenapa hilang ni? Nampak ke? Ni dia guys. Agama Islam. Agama Islam. Ciri tradisional. Gariskan. Ciri tradisional seterusnya iaitu bahasa Melayu. Okey. Dan juga kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera. Itu ciri tradisional. Guys, ciri tradisional. Ada kesultanan atau pemerintahan beraja. Okey, ciri tradisional. Dan juga agama Islam. Yang kedua. Yang ketiga, bahasa Melayu. Dan yang keempat, kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera. Itu ciri tradisional. Terus, ambil nota terus. Kita tengok kepada huruf yang dicondongkan atau huruf yang dibolkan. Itu. Huruf yang besar sikit. Okay. Ciri tradisional. Pertama, ciri tradisional, kesultanan. Agama Islam. Okay. BM. Bahasa Melayu. Okay. Kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera Sabah Sarawak. Bumi Putera termasuk orang asli sekali lah. Itu dia ciri tradisional. Perkara yang terkandung dalam undang-undang tertinggi negara kita. Okay. Ciri tradisional. Macam ni pun dah okey dah. Ini benda yang penting. Nota ni kita ambil benda yang penting. Okay. Kalau kita malas baca, kita ambil part ni pun okey dah. Okay. Next, kita pergi kepada ciri moden.
Okay, ciri moden. Ini dia. Kerajaan persekutuan. Kita lihat pada perkataan yang dibolkan. Ini yang kita ambil. Ini namanya survey. Okay. Nak saya baca saja, dia tak lima. Dia tengok je. Okay. Kerajaan persekutuan. Okay. Kerajaan persekutuan ni awak kena tahu. P ni, kerajaan persekutuan, dia adalah Perdana Menteri. P juga, kerajaan persekutuan adalah Putrajaya. Kerajaan persekutuan ada di mana? Di Putrajaya. Kerajaan persekutuan diketuai oleh P juga, iaitu Perdana Menteri. Faham kerajaan persekutuan ni kena kuat. Okay? Dia lebih berkuasa. Kuasa dia ada kuasa yang lebih berbanding kerajaan-kerajaan yang ada, iaitu kerajaan negeri. Okay? Kerajaan persekutuan, dia kena bekerjasama dengan kerajaan negeri. Okay? Ini ciri moden. Okay? Kerajaan persekutuan. Okay, next. Yang kedua, kita ada sistem demokrasi berparlimen. Ini ciri moden. Okay? Ciri moden. Sistem demokrasi berparlimen. Ini ciri moden. Maksudnya, kita belajar daripada, kita ambil daripada British punya cara. British yang terapkan kepada kita. Sistem demokrasi berparlimen. Kita start ada pilihan raya, kalau kau ingat, masa bab 8 tingkatan 4, tahun 1955. Pilihan raya umum kita yang pertama. Pilihan raya ni korang tahulah. Dah belajar dah sebelum ni kan. Ingat demokrasi berparlimen, ingatlah pilihan raya. Pilihan raya. Sistem demokrasi berparlimen. Okay, tujuan pilihan raya untuk apa? Untuk memilih pemimpin dan menubuhkan kerajaan. Okay. Memilih wakil pemimpin dan menubuhkan kerajaan. Sebab tu kita buat pilihan raya. Memilih wakil pemimpin dan menubuhkan kerajaan. Jadi, ciri moden ada pertama, kerajaan persekutuan. Kedua, sistem demokrasi berparlimen. Dan ada satu lagi, guys. Iaitu kewarganegaraan. Ciri moden. Okey. Kewarganegaraan. Ini ciri moden. Okey. Kita start cakap, jelaskan mengenai warga negara ni pada tahun 1948 dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Kita kategorikan rakyat, ada rakyat raja. Kita rakyat raja. Dan juga ada rakyat British. Sekiranya lahir di Melaka dan Pulau Pinang, itu rakyat British. Jadi, bila kita merdeka, pembentukan Malaysia dan pembentukan Malaysia melahirkan taraf kewarganegaraan yang sama kepada rakyatnya. Rakyat Malaysia. Kewarganegaraan yang sama. Ini adalah ciri moden, guys. Nah, kita start pasal kewarganegaraan ni, kita jelaskan siapa dia warga negara Persekutuan Tanah Melayu ni dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. So guys, ciri moden kita ada 3. Pertama, kerajaan persekutuan. Yang kedua, sistem demokrasi berparlimen. Ingat demokrasi, ingat pilihan raya. Yang ketiga, kewarganegaraan. So jangan leceh, terus catat. Guys, kita dah recite. Kita dah sebut. Namanya recite. After recite, kita tulis. Tulis ni part of the recite ni proses. Ciri moden. Sebab kalau kita tak tulis, kita akan sukar untuk ingat. Sebab apa? Dalam masa seminggu, maklumat yang kita baca ni, kalau kita sekarang ni memang kita ingat 100%. Kita bila tanya ciri moden apa dia? Kerajaan persekutuan. Hari pertama kita baca, kita ingat kerajaan persekutuan. Okay, next.
uh, sistem demokrasi berparlimen. Kita ingat ni hari pertama ni. Kita boleh tulis. Saya pun boleh tulis. Korang pun boleh tulis sama dengan saya sekarang. Sistem demokrasi berparlimen. Dan juga kewarganegaraan. Maklumat ni contohnya. Dalam masa seminggu, kita akan ingat benda ni. Seminggu. 7 hari. Okay? Dalam masa yang sama, bila kita dah masuk hari ke-7, ingatan tu akan daripada 100% tadi, hari pertama, 100%. Bila masuk hari ke-7, dia akan hilang jadi lebih kurang 7 atau 8%. Jadi tinggal sikit je. Jadi, untuk ingat balik, selepas hari ke-7, kita kena baca balik maklumat ni. Dalam bentuk nota yang kita dah tulis ni, guys. Sebab tu bila kita dah baca nota, kita akan terus, lepas 7 hari, kita kena tengok balik nota kita. Review. Faham tak? Sebab ini kajian oleh mereka yang pakar dalam kemahiran belajar. Dalam masa 7 hari, maklumat yang kita akan lihat ni, kita akan lupa kalau kita tak tengok balik. Sebab tu pentingnya kita ada nota ni. Untuk kita tengok ulang kaji. Dengan berkesan semula, guys. Sebab itu kita buat nota. Okay? Itu dia, guys. Ciri tradisional dan ciri moden dalam perlembagaan persekutuan. Okay? Next, kita pergi aspek seterusnya, guys. Boleh? Kita tengok lagi. Iaitu, kita nak pindah perlembagaan. Perlembagaan ni boleh tak diubah? Pindah ni maksudnya ubah. Last 2.4, pindaan perlembagaan persekutuan. Kita ambil 2 part. 2 peristiwa penting, guys. 2.4. Pindaan perlembagaan persekutuan 1963 dan 1965. Bila mention pasal tarikh ni, tahun ni, maksud 2 tahun ni adalah tahun yang sangat penting dan signifikan pada proses pindaan perlembagaan persekutuan, guys. 1963 dan 1965. Apa yang berlaku 1963 dan 1965, kita kena baca kat sini, guys. Full. Okay. Perlembagaan Tanah Melayu 1957. Yang kita merdeka pada 1957, daripada Perlis sampai ke Johor, itu 1957. Sebab itu dinamakan Perlembagaan Tanah Melayu 1957 adalah asas kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963. Okey. Malaysia terbentuk 1963. Hal ini berlaku apabila terjadi penggabungan. Ini, guys, penggabungan Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura. Okey. Jangan tak tahu, guys. Saya nak bagi korang tahu lah. Saya nak bagi menarik perhatian korang kat sini. Okey. Saya dah share betul kat korang ni. Lagu kebangsaan Singapura. Saya dah share belum? Singapura. Saya dah share tak? Korang pernah dengar tak? Lagu kebangsaan Singapura. National Anthem. Sebab Singapura orang putih, National Anthem of Singapura. Awak dengar elok? Pernah dengar tak National Anthem of Singapore? Kasih korang dengar lah. Kalau budak Johor mesti pernah dengar. Okay, dengar, Dengar.
Tak dengar eh? Tak dengar eh? Baru nak nganjing Singapura. Tak dengar eh? Macam tak boleh dengar pula eh? Sekarang dengar tak? Tak dengar sangat ni. Lagu Singapura saya nak bagi tahu dia adalah lagu dia ambil dia memang lagu tu memang asalnya memang lagu dia lagu bahasa Melayu. Majulah Singapura, majulah Singapura. Walaupun dia dah keluar daripada Malaysia tahun 1965, Singapura keluar Malaysia 1965. Jadi dia kahwin dengan Malaysia sekejap je. 1963 dia kahwin dengan Malaysia. 1965 dia dah cerai. Maksudnya berapa tahun dia kahwin dengan Malaysia? 2 tahun je. Okey, 2 tahun je. 1963 pergabungan Tanah Melayu Perlis sampai ke Johor dengan Sarawak dengan Sabah. Persekutuan Tanah Melayu ni awak kena tahu daripada Johor sampai ke Singapura. Sampai ke daripada Perlis sampai ke Johor. Silap. Perlis sampai ke Johor. Okey. Sarawak, Sabah dan Singapura. Sebab tu Singapura lagu bahasa Melayu. Lagu kebangsaan dia dalam bahasa Melayu. Saya nak bagi tahu kat sini. Awak boleh search lah. National Anthem of Singapore. Lagu kebangsaan dia dalam bahasa Melayu. Majulah Singapura. Majulah Singapura. Okey. Jadi itulah dia guys. Singapura masih lagi lagu kebangsaan dia. Walaupun dia banyak cakap dalam bahasa Inggeris. Tapi lagu kebangsaan dia tak tukar lagi. Masih lagi dalam bahasa Melayu. Jadi guys, pindaan perlembagaan dilakukan untuk apa? Kenapa nak pindah perlembagaan? Untuk apa? Menyesuaikan peruntukan negeri yang baru ke dalam perlembagaan tanpa mengubah kedudukan negeri yang sedia ada. Menyesuaikan peruntukan negeri, contohnya kita nak masukkan Sabah, nak masukkan Sarawak dan Singapura ni, kita tak nak ubah benda yang kita dah tetapkan dalam 1957 ni. Sebab apa 1957 ni menjadi asas kepada 1963 untuk kita gubal perlembagaan yang baru ni. So kita kena tambah sikit, kena tambah lagi. Itu namanya kita nak sesuaikan peruntukan negeri baru ke dalam perlembagaan tanpa ubah kedudukan negeri yang sedia ada. Jadi terdapat beberapa pindaan yang kita buat. Kita tambah, kita edit. Benda ni edit. Melibatkan tahun 1963, 1965 melibatkan struktur mahkamah atasan dan pemisahan Singapura. Okay guys, pindaan perlembagaan 1963 1965. Okey. Jadi kat sini saya ajar korang cara nak ambil nota dengan mudah. Okey, apa yang kita pindah 1963? Okey, ini dia guys. Pembentukan Malaysia pembentukan Malaysia. Struktur mahkamah atasan. Okey, dekat setiap negeri ada mahkamah. Struktur mahkamah atasan. Pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Borneo ni bagi Sabah dan juga Sarawak. Mahkamah Tinggi Borneo. Apa lagi yang kita pindah tahun 1963? 1963 ialah peristiwa berlakunya pembentukan Malaysia, iaitu kita gabungkan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga jangan dilupakan Singapura. Okey? Dan juga ni guys, jawatan yang di-Pertua Negeri untuk Sarawak dan Sabah. Jawatan yang di-Pertua Negeri. Itu dia guys, kita gubal, kita pindah dalam 1963. Apa yang kita gubal dalam
Okay. 1965. Pemisahan Singapura, guys. Pemisahan Singapura. Ada beberapa hal peristiwa kenapa Singapura keluar daripada Malaysia. Ini kita akan lihat dalam bab 6, tingkatan 5 nanti. Okey, ada beberapa. Kawan nak pergi jam ke bab 6 sekarang pun boleh juga. Habis kelas ni awak pergi bab 6. Baca kenapa Singapura boleh keluar daripada Malaysia. Faktor. Boleh pergi. Jadi nak keluarkan Singapura daripada Malaysia kena ada satu usul. Pindaan perlembagaan dinamakan sebagai pindaan Singapura. Dibuat di mana? Di Parlimen. Proses ni dilakukan di Parlimen pada 7 Ogos. Parlimen akhirnya meluluskan usul ini dan membolehkan Singapura keluar daripada Malaysia. Apa faktornya? Awak boleh tengok dalam bab 6, tingkatan 5. Boleh pergi. Ini dia guys. Peristiwa dia. Jadi Tunku Abdul Rahman buat sidang media. Press conference. Menerangkan kepada wartawan tentang perkara yang menyebabkan pemisahan Singapura daripada Malaysia di bangunan Parlimen pada 9 Ogos. Ini tarikh lahir saya. Okay. Ini dia guys. Pemisahan Singapura. Apa yang digubal dalam pinda ni? Dari segi immigration. Kita sebab tu saya nak masuk Singapura kena ada pasport. Kewangan, hubungan luar negara dan pertahanan. Okay. Itu dia guys. Okay. Jadi kita ambil nota sikit kat sini. Boleh follow saya last sebelum kita habis kelas. Lagi saya bagi link kehadiran. Pindaan perlembagaan. (1963) dan 1965. Okey. Apa yang kita pinda pada pindaan 1963 ini adalah pembentukan Malaysia. Kita buat nota ni sebelum tu kita keluar. Struktur Mahkamah Atasan. Okey, boleh Saya bagi link kehadiran. Struktur Mahkamah Atasan. Okey, pindaan seterusnya adalah pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Dan juga jawatan yang di-Pertua Negeri. Okey. Boleh. Pindaan 1965. Pemisahan Singapura. Singapura. Okey, apa yang kita pindah? 1963. Kita ambil yang saya garis last tadi. Immigration. Sebab tu aku masuk Singapura kena pakai pasport. Kewangan, hubungan luar dan pertahanan. Itu dia guys. Last sekali, kenapa nak kena pindah perlembagaan? Kenapa nak pindah perlembagaan? Jawapan dia ada kat sini guys. Ada yang saya gariskan tadi. Menyesuaikan peruntukan negeri. Menyesuaikan
peruntukan negeri baharu. Negeri baru ke dalam perlembagaan. Sebab apa? Negeri baru tu adalah Sabah dan Sarawak. Asas dia adalah Perlembagaan 1957 yang merdeka pada yang merdekakan tanah Melayu daripada Perlis sampai ke Johor tu. Menyesuaikan bentukan negeri baru ke dalam perlembagaan tanpa mengubah kedudukan negeri sedia ada. Sedia. Contohnya saya cakap kat sini. Dalam Perlembagaan Persekutuan 1957, orang Melayu adalah warga yang mempunyai hak istimewa. Kita masukkan sekali Bumi Putera. Bumi Putera, Sabah dan Sarawak pun ada hak istimewa. Itu dia. Dia sesuaikan peruntukan negeri baru ke dalam negeri tanpa mengubah kedudukan negeri yang sedia ada. Menyesuaikan untuk isu semasa. Betul. Okey. Dalam soalan ini aspek 1963. Menyesuaikan keadaan semasa negara. Contohnya, apa yang kawan kita cakap tadi, betul. Menyesuaikan keadaan semasa negara. Sebab apa? Dulu, budak-budak tak berapa nak matang. Contohnya, beraspek undi 18. Dulu, kita terpaksa tunggu umur 21 baru boleh mengundi. Sekarang, dah umur 18 dah boleh mengundi. Sebab apa? Budak dah makin advance, budak dah makin matang cepat. Jadi, umur 18 tahun dah boleh mengundi dah. Itu dia, guys. Untuk hari ini, terima kasih, guys, kerana sudi bersama dengan saya pada hari ini. Saya akan bagi upload nota ni dalam kita punya portal pembelajaran. Jumpa lagi, guys. Kalau tak ada apa-apa nak tanya, boleh saya bagi link kehadiran je. Lupa nak bagi link kehadiran. Link kehadiran. Ada apa-apa nak tanya tak, guys? Sebelum saya bagi link kehadiran ni. Tanah airku, bumi bertuah, tiada bandingannya. Telah bersatu gandingan naga. Bisa. Hmm. Oh, saya namanya Dr. Emilia. Okay, guys. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. God bless Malaysia, guys. God bless Malaysia. Thanks. Bye-bye. See ya. Baik, Go. Assalamualaikum. Salam. Cikgu dia tekan, cikgu. Okay. Cikgu, hello. Ya. Tak boleh tekan, cikgu. Boleh tekan ya? Ya. Link kehadiran. Ya. Saya bagi balik ya. Lihat link baru tu. Tu pun tak boleh tak? Tak boleh eh? Ya. Apa lain dong?
Kelas BI semalam pun situ juga tak boleh. Sekarang boleh tak? Kalau tak boleh awak scan ni boleh tak? BI tu. Scan. Dia akan tulis status present ko. Ha. Ya dah okey. Dah Boleh? ko. Boleh? Dah. Dah. Okey. Ya. Pasti ko. Assalamualaikum. Salam. Jumpa lagi. Salam.